Suruh baca, tulis, salin. Kalau nak aku jadi cikgu, mesti best kan? Datang sekolah, mengajar sikit. Lepas tu balik. Aku selalu fikir menjadi guru itu mudah. Datang ke sekolah, mengajar di depan kelas, beri latihan, kemudian pulang. Aku pernah melihat wajah guru yang tegas, selalu menyangka mereka garang. Aku pernah merungut apabila diberi kerja sekolah dan berkata, senangnya jadi cikgu, hanya bercakap di depan kelas. Namun, takdir Allah sangat indah caranya. Hari ini, aku berdiri di tempat yang sama di hadapan puluhan mata yang menunggu ilmu. Barulah aku mengerti, rupanya seorang guru memikul letih yang tidak pernah ditunjukkan, membawa pulang kerja ke rumah, memikirkan murid yang lemah, risau tentang masa depan anak-anak yang bukan darah daging sendiri. Tersenyum walau hati penat, bersabar walau diuji dengan pelbagai cabaran. Kini, aku faham, seorang guru bukan sekadar mengajar, membaca dan mengira. Guru mendidik adab, guru membina keyakinan, guru mengangkat mimpi seorang anak kecil agar menjadi insan berjaya. Ada guru yang menyimpan sedih sendiri demi memastikan muridnya bahagia. Ada guru yang mengorbankan masa bersama keluarga demi kejayaan anak murid. Ada guru yang tetap hadir walau lelah kerana percaya pendidikan mampu mengubah kehidupan. Hari ini aku ingin berkata, terima kasih cikgu, terima kasih atas kesabaran yang tiada penghujung. Terima kasih kerana tidak pernah jemu membimbing. Terima kasih kerana percaya kepada kami saat kami sendiri tidak yakin pada diri. Selamat Hari Guru 2026 buat seluruh insan bergelar pendidik. Dengan tema Guru Bitara Nadi Negara, sesungguhnya guru ialah denyut kekuatan yang membentuk masa depan bangsa dan negara.